Menara Kuala Lumpur tergadai pada hari raya kedua. Berita melaporkan Hydroshop dan Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd menegaskan sebarang tindakan pengambil alihan Menara Kuala Lumpur oleh Lim Siong Hai Capital Berhad pada Syawal kedua adalah tidak sah. Datuk Abdul Hamid Sheikh mengatakan pengambil alihan ini sepatutnya menunggu keputusan mahkamah. Saudara, ni betul-betul kurang ajar. Takkanlah sampai hari raya kedua pun nak serbu dan ambil alih Menara Kuala Lumpur. Saudara, adakah pengambil alihan ini sah dan mengikut lunas undang-undang? Bagaimana kerajaan boleh membenarkan Lim Siong Hai Capital Berhad ini untuk merampas Menara Kuala Lumpur pada hari raya kedua? Bagaimana pula dengan pelancong-pelancong dalam dan luar negara yang hadir ke Menara Kuala Lumpur untuk merakamkan kenangan terindah hari raya tahun 2025 ini? Perkara ini adalah tidak masuk akal dan menunjukkan kerakusan pihak tertentu untuk mengambil alih aset yang sebelum ini 100% pegangan Bumiputera. Saudara dan saudari, saya juga dipahamkan bahawa Kementerian Komunikasi di bawah Fahmi Fadzil telah menulis satu surat kepada Ketua Polis Daerah Dang Wangi bagi memaklumkan pengambil alihan ini. Dan adakah esok ni Menara Kuala Lumpur akan dipenuhi dengan anggota PDRM dan juga FIU di saat umat Islam sedang berhari raya? Persoalannya, kenapa tidak tunggu hingga prosiding di mahkamah selesai dulu? Dan kenapa tergesa-gesa nak ambil alih sampai menggunakan pihak PDRM? Dan adakah syarikat 100% Bumiputera yang sedang mengoperasikan dan menguruskan Menara Kuala Lumpur sekarang ini mengancam ketenteraman negara hingga terpaksa nak menggunakan pihak PDRM ni? Saudara, apalah nasib pekerja-pekerja khususnya orang Melayu beragama Islam yang sedang bekerja di Menara Kuala Lumpur sekarang di saat orang lain berhari raya, mereka terpaksa pula berhadapan dengan intimidasi undang-undang dan tindakan kekerasan serta penindasan oleh kerajaan Madani pada hari ini. Dan adakah Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri membenarkan kekejaman ini berlaku? Apakah pandangan rakyat Malaysia? Hampa setuju dengan apa yang berlaku ni? Menara Kuala Lumpur tergadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kata Per Kata. Itulah kabar yang menghebohkan dari negeri Malaides. Yang salah satu ikon kebanggaan warga kaum tipe M, yaitu Menara Kuala Lumpur, telah diambil alih sistem pengelolaannya oleh kaum Cina. Menara tersebut kerap mereka banding-bandingkan dengan Indonesia. Menara KL adalah menara telekomunikasi di Kuala Lumpur milik pemerintah kerajaan Malaysia, yang memiliki ketinggian 421 meter, dan merupakan menara beton bertulang tertinggi keempat di dunia. Maka tak heran jika kaum tipe M sering membanding-bandingkan dengan Indonesia. Namun menara yang mereka bangga-banggakan sebagai aset Bumiputera itu, yang pengelolanya adalah orang-orang Bumiputera, akan tetapi, konsesi menara tersebut, disinyalir akan diserahkan kepada perusahaan non-Bumiputera, yaitu Lim Siong Hai, dari kaum Cina. Itulah yang memicu berbagai komentar dari para warganet negeri Malaides, yang seakan-akan kecewa dengan pemerintah kerajaan Malaysia. Namun ada sesuatu yang aneh bin ajaib dari pemikiran para warga di negeri Malaides. Karena sebenarnya menara tersebut adalah milik pemerintah, bukan milik suatu bangsa atau kaum. Sedangkan perusahaan yang ditengarai akan mengelola menara tersebut, adalah salah satu perusahaan yang berada di Malaysia, bukan dari negara luar. Namun beginilah jika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kalau masih menganut sistem perkauman, maka segala sesuatu selalu saja ada unsur kecurigaan yang berbau rasis. Kenapa orang Melayu yang bijaksana dan ahli-ahli politik masih berdiam diri? Kenapa tiada tindakan dari orang ni? Habis aset Bumiputera satu persatu diambil alih, dipecah belahkan, menemahkan ekonomi Melayu. Agenda DAP untuk kuasai negara secara halus. Ayuh bangsaku bangkitlah, muafakatlah, no DAP, no Anwar. Dalam masa 5 tahun yang diberi oleh pengundi-pengundi yang nak perubahan, inilah hasilnya. Semua kebanggaan Bumiputera telah dilenyapkan dan disenyapkan. Diorang siap nak halau-halau orang Bumiputera, dia orang ingat KLCC tu hak diorang ke. Kenapa nak dijual semua aset negara? Ada rujuk kad Tun dulu ke? Itu semua perancangan Tun M. Habis satu persatu aset Bumiputera kena ambil semenjak Madani perintah kecoh semua. Anwar tu nama je PM senang je. Ni dinamakan jual aset negara, tak semestinya jual kepada negara luar. Cukup jual kepada wakil dia pun dah cukup tergadai dah. Semenjak Madani semakin banyak aset bumi diambil alih dengan senang. Bila Type C memerintah jadi macam ini, macam mana perkara-perkara yang berkaitan kepentingan negara ni boleh dilepaskan kepada pihak luar?
bukan Bumiputra. Habis semua harta benda dijual, tak ada yang tinggal untuk anak cucu kita nanti harta anak Bumiputra punya. Ingat semua, kita akan mengemis di tanah air kita sendiri nanti. Sedih sangat tengok hasil kerja Tun M dilenyapkan terus. Hidup Anwar, terbaik buat Anwar. Respect for Indonesia, salute for Singapura, terbaik. Kenapa semua kontrasiti mesti bagi kad Bumiputra? Lain bangsa pun bayar teks. Kalau bumi dapat 80%, 20% bagi kad lain bangsa, semua nak sapu depa, itu kata adil. Aku dah cakap lama, satu-satu syarikat Bumiputra dia akan jatuhkan, tapi dia akan cakap lain supaya orang tak nampak sangat. Tapak KL Towers tu adalah tempat bersejarah. Pertahankan demi Melayu. PMX Gadai Negara. Habislah aset orang Melayu. Menara KL tu pergi bagi dekat orang. Itulah kata-kata K9 PM. Kalau hampa nak tahu. Menara KL tu kekal kerajaan punyalah. Bukan pi gadai dekat orang pun. Bukan pi jual dekat orang pun. Senang je aku nak bagi hampa faham. Bila tahu kantin sekolah bertukar, kantin sekolah tu tetap milik sekolah. Samalah dengan kes Menara KL ni. Hampa kata Menara KL tu jadi milik tauke baru. Hampa ni mohong sangat. Budak sekolah pun tahu benda basic ni. Yalah, tauke kantin lama Menara KL ni bermasalah. Dia macam ni lah. Tauke kantin lama Menara KL sebelum ni memang bermasalah, bercelaru, tak ikut prosedur. Sebenarnya kontrak tu tak dibagi kepada syarikat yang kena buang ni. Tapi dia beli anak syarikat TM yang sebelum ni dapat award. Yang ni lah yang dikatakan tak sah. Tambah pula pembelian tu dicemari unsur rasuah. Aku pelik lah dengan Ratu Badak dan Syafiq. Tak nak cerita pula dah pasal Hydroshop ni. Nak lagi pelik, semua rundingan ni dibuat beberapa hari sebelum pilihan raya yang ke-15. Yang lawak sekali kes ni, Melayu bagi rasuah kepada orang Melayu melalui orang Cina. Masa mereka bagi rasuah, mereka tak kisah pula pasal hak Bumiputra. Dalam undang-undang, menteri memang ada kuasa untuk batalkan kontrak bermasalah yang bawah bidang kuasa menteri. Iyalah, kalau dah menteri tengok kalau dah teruk sangat, takkan dia nak biar. Macam mana boleh kata kami diusir dari Menara KL secara paksa? Kami tak tahu. Konon-kononnya teranaya. Lepas tu dia main sentimen syarikat Bumiputra. Lepas tu syarikat Cina kan? Takkanlah tak dapat notis awal kot. Takkan tak dapat notis tiba-tiba kena halau keluar saudara. Jadi ini pun kaki wayang juga ni kan? Ini notis yang diberi awal. 18 Disember dah diberi dah. Nampak tu? Korang boleh tengok. Nampak? Nampak tak? Dah bagi notis awal dah pun. Ini tiba-tiba bila sampai tarikh yang diorang memang kena keluar, tiba-tiba play victim. Menara Kuala Lumpur ni tetap milik kerajaan. Cuma saya nak ceritalah dekat saudara semua. Sejak 1996 sampai 2022, kalau ikutkan pengurusan dalam Menara KL ni, TM yang punya 100%. Tapi saya tak tahulah siapa yang gata-gata jual saham tu kan. Kes yang pengarah syarikat semalam kata belum selesai lagi di mahkamah itu, inilah kes dia. Dan kerajaan buat cara yang betul. Secara open tender. Untuk kita memilih syarikat yang akan menguruskan Menara Kuala Lumpur tu. Jadi syarikat yang mana yang harga dia murah, lepas tu dia ni mempunyai kebolehan yang maju, dia akan diberilah kan. Jadi kalau ada kes macam ni, takkanlah nak diberi juga tawaran untuk menguruskan syarikat Menara Telekom ni kan. Agak-agak lah. Seperti itulah pemikiran aneh bin ajaib dari para warga kaum Melayu di negeri Malaides, yang selalu saja cemburu dengan warga Malaysia lainnya. Namun dikala sebuah perusahaan itu besar dan terkenal, maka ramai-ramai para kaum Melayu di negeri Malaides menunjuk jari bahwa itu adalah milik negara kami. Contohnya seperti Air Asia dan yang lainnya, yang didirikan bukan oleh orang Bumiputra atau yang bukan dari kaum tipe M, akan tetapi dikala perusahaan itu membesar dan maju, maka para kaum Melayu di negeri Malaides membusungkan dada bahwa itu milik negara Malaysia. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih.
Sampai jumpa lagi.